Sekarang kita lihat apa pula yang berlaku kepada biji benih apabila ia bercambah sehingga menjadi pokok. Semasa berlakunya percambahan, testa pecah dan radikal mula muncul dan tumbuh ke bawah membentuk akar. Plumul pula tumbuh ke atas menjadi pucuk. Perhatikan kedua-dua percambahan ini. Dapatkah anda lihat perbezaan di antara kedua-duanya? Percambahan yang di sebelah kiri adalah percambahan epigil. Dalam percambahan epigil, kotiledon tumbuhan akan keluar dari tanah. Percambahan yang di sebelah kanan pula dikenali sebagai percambahan hypogil, di mana kotiledon tumbuhan tetap berada dalam tanah sepanjang tempoh percambahan. Pernahkah anda membeli atau terlihat buah-buahan tanpa biji dijual di kedai dan pasaraya? Kini semakin banyak buah-buahan tanpa biji dihasilkan. Adakah ini wajar?